Untung orang Terengganu, tuan-tuan, kalau ada apa-apa masalah, kalau ada apa-apa kerumitan, pergi saja makam Tok Kepala, tawasul, minta Allah kabulkan. Minta dengan Tok Kepala, ya minta dengan Tok Kepala. Minta dengan Tok Kepala, tapi yang kabulkan Allah le. Kau jangan takut. Jangan semua tawasul aja. Ini syirik. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ini orang yang ada strong recommendation daripada Allah SWT. Allah nak beri kita ilmu menerusi mereka tau. Allah nak beri kita hidayat pakai pengantaran mereka. Kita dapat ilmu sendiri ke? Kalau bukan guru kita yang ada. Kita dapat petunjuk sendiri ke? Kalau bukan wali-wali ni yang membimbing kita. Allah pakai mereka untuk dia pakai mereka sebagai perantara untuk anugerahkan kepada kita. Cukuplah sikit hati dengar. Ada cerita ke apa Bik ni? Tak jelas. Siapa dia dengar jelas? Cerita ke apa? Siapa dia Tok Kepala? Lia. Jadi untuk isu ni kita jawab sikit lah sebab benda ni bahaya kepada akidah umat. Dan benda ni berlaku di negeri Terengganu. Sebab dia kata tadi beruntung orang Terengganu. Beruntung orang Terengganu sebab di negeri Terengganu ni ada kubur Tok Kepala. Mana Tok Kepala ni mati dah lah Danish. Tok Kepala ni mati dah. Meninggal dunia dah. Dan Tok Kepala ni kita sebut Tok Kepala, kita sebut rahimahullahu ta'ala. Sebab Tok Kepala ni memang banyak jasa dia kepada umat Islam di negeri Terengganu bahkan di Malaysia. Dia orang alim, orang baik. Mudah-mudahan Allah SWT merahmatinya, mengampuninya dan meletakkan dia dalam syurga bersama orang soleh. Cuma adakah boleh kita kata bertawassul atau beristighasah kepada orang yang sudah meninggal dunia walaupun orang tu alim? Dalam isu ni kita belajar dulu, kita kenal dulu apa hujah yang orang yang membenarkan tawassul ni. Ustaz-ustaz yang membenarkan tawassul ni, apa hujah yang dia gunakan? Walaupun orang ni, makhluk Allah ni, hamba Allah ni, dia sebut boleh bertawassul, dia tak sebut pun dalil. Dia guna akal semata-mata. Tapi kita cari, kita korek rahsia. Sebab kita nak berhujah dengan fakta. Kita bukan nak dengan emosi. Antara dalil yang digunakan oleh mereka yang membenarkan tawassul ni daripada surah An-Nisa ayat 64. Allah SWT sebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Dan kalaulah mereka izzalamu anfusahum, ketika menzalimi diri mereka, ja'uka, datang kepadamu. Siapa dia mu situ tu? Ayat Quran ni turun pada siapa? Ada Nabi lah. Mana ja'uka, kepadamu wahai Muhammad. Fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul, lalu mereka memohon kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka. Nescaya mereka mendapati Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Satu pertama sekali, apa dia gunakan ayat Quran ni mengatakan boleh bertawassul kepada orang mati. Pertama sekali dalam ayat ni cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut ayat ni khusus mereka-mereka yang boleh hadir, makna menemui Nabi dalam keadaan Nabi masih hidup, bukan waktu Nabi mati.
Sebab tu kita nak faham ayat Quran. Buktinya apa? Buktinya kita nak faham ayat Quran ni, kita kena tengok sahabat. Adakah sahabat selepas Nabi SAW meninggal dunia, sahabat ni pergi kepada Nabi? Dia kata, oh sahabat mana ada dosa. Tapi dia ajar mu. Nah, sahabat tak ada dosa. Di kalangan sahabat, mereka adalah pendosa dan mereka merupakan orang yang paling hebat dalam bertaubat kepada Allah. Mereka berdosa. Sebagaimana kita berdosa, sahabat juga berdosa. Cuma beza sahabat, bila dia berdosa, cepat-cepat dia minta ampun dengan Allah. Kerana dia apa? Radiyallahu anhum wa radu'an. Ciri-ciri Allah Ta'ala redha pada dia. Kita dosa sekali, dosa besar pun, ibarat kita lalat menghingga hidung, kita hambat gitu saja. Tapi para sahabat bila dia berdosa, walaupun dosa itu dosa kecil, walaupun dia tersilap, dia merasakan dosa itu akan menghempak dia ibarat gunung yang akan menghempak diri dia. Itu beza. Jadi kita tengok sahabat, tak ada satu riwayat pun sahabat datang kepada kubur Nabi SAW. Sebab tu kita ni, kalau kita tak pandai baiki motor, jangan baiki sendiri. Kita ni pandai buat kuih. Motor rosak kita berkata, motor rosak ni biasa kalau kuih, kalau kerah gini, tambah air. Dia pun bubuh air dalam taki minyak tu. Hidup kau motor agak-agak. Orang kata, dah dengar cakap komen, pergi kat komen, oh tak payah habis duit. Buat masa. Komen tu SPM je, aku PhD. Ni orang tak cerdik. Dah tahu, mudah erti. Mu tengok sahabat buat lagu mana. Kita tengok ulama.